Tahukah anda, lebih 50% pencarung KWSP yang berumur 54 tahun hanya ada simpanan di bawah RM50,000. Sedangkan 5 tahun sahaja lagi mereka wajib bersara. Soalan paling utama, cukupkah RM50,000 itu untuk hidup 20 hingga 30 tahun selepas berhenti kerja? Sebab itu KWSP sendiri naikkan simpanan asas persaraan kepada RM350,000 menjelang 2028. Maksudnya, bakal pesara perlu tambah hampir RM350,000 dalam masa 5 tahun. Kalau dipecahkan, ia bersamaan lebih kurang RM5,000 sebulan dan di sinilah ramai mula panik. Cari jalan pintas, masuk skim cepat kaya, terpedaya dengan pelaburan janji untung luar biasa. Hakikatnya tiada jalan magic untuk bina simpanan persaraan. Yang ada cuma disiplin, tambah pendapatan dan simpan di tempat yang tak mudah bocor. Sebab itu, ramai yang mula pilih emas fizikal. Setiap gram yang disimpan kekal bernilai, tak mudah dicairkan ikut emosi dan tak susut nilai seperti duit yang sering habis tanpa sedar. Kalau anda belum bermula, mulakan sekarang. Jangan tunggu sampai waktu bersara makin hampir. Jadikan emas sebagai pelindung persaraan yang lebih tenang, cukup dan terjamin. Kalau anda nak mula simpan emas di Public Gold, isi borang sign up. Saya bantu anda sebaiknya.